tahu juga nak pergi mana. Korang nak pergi mana? Aku rasa je pergi Sukiah. Tapi kalau adalah sebab kau anak Datuk. Kau kaya? Tak ada, cuba kau bapak kau. Pergi sekejap aku. Hello, Di mana? Jadi baru habis meeting ni. Kenapa tu? Boleh tak kalau Zara nak minta duit belanja sikit? Sebab nak pergi makan Sukiah dengan kawan-kawan. Yelah. Nanti dia transfer ya. Bye. Okay, thank you Daddy. Love you. Dah, jom on. Jom lah. Best ni. Suka tengok Daddy. Sorry. Korang gerak dulu. Aku ada. Boleh je. Tak apa, kau sesuai. Okay, nanti pergi korang. Okay, bye. Boleh tahu kan? Apa saya? Sebab Sekejap, muka awak macam pernah nampak? saya pernah jumpa dekat forum Asas. Oh, Zara Malik. Anak Datuk Malik Kalau ada benda saya nak cakap sikit boleh tak? Boleh tak? Pasal ayah awak. Boleh. Ini sorry tau pasal tadi. Saya tak sengaja lah kau. Tak apa, itu saya okey. Tadi awak kata awak jumpa saya kan? Ada apa awak nak jumpa saya? Awak ada benda penting ke? Tapi sebelum saya mula, boleh tak kalau saya tanya betul ke awak ni anak Datuk Malik? Tapi awak jangan risau, saya bukan masalah saya. Kalau ada benda yang awak nak minta tolong ke, nanti awak cakap dengan saya. Nanti saya boleh tolong. Awak serius kau nak tolong saya ni? Sebab kita tak kenal. Okay, kalau macam tu kita kerjasama. Tengoklah GKS tu. Ini dah 5 tahun dah Ina. Memang 5 tahun lepas. Orang yang aku sayang kot mesti yang masa sakit weh. Tapi yang peliknya, semua orang kata bapa aku mati aksiden. Sedangkan dekat dalam rekod mega hari tu aku tengok ada nama Datuk Malik. Lepas tu kau nak tolong dia lah. Sekarang ni benda bukan atas apa je. Sekarang ni berkait dengan nyawa, kau faham tak? Aku tak naklah tuduh dia. Tapi kalau aku siasat, lepas tu aku mati sekalipun, benda ni aku buat demi bapa aku. Ji, aku bayar kau bukan untuk kita duduk diam. Budak wartawan tu dah mula gali lubang kita. Jangan risau Datuk, kalau dia gali dalam-dalam, kita kambus dia hidup. Ni bukan ugutan biasa Ji. Dia anak orang dalam. Jangan pandang remeh. Orang dalam pun boleh mati Datuk. Kita pun dah tengok sendiri. Kau ambil duit dia ni dulu Ji. Okey. Tak boleh lagi. Kenapa? Ini semua. Early the next morning.
yesterday. Ada apa kau nak jumpa aku ni? Kau tu tak budak bebal tu kan. Sibuk lagi nak ambil tahu pasal bapak dia tu. Dia nak apa lagi? Benda tu dah 5 tahun dah lepas. Aku tak tahulah apa kali ni plan dia. Tapi kalau kau nak aku tolong kau, macam biasa lah. Hai kau ni, duit je lah yang kau tahu. Berapa kau nak? 10k cukup kot. Dalam ni ada dalam 20,000. Kau ambil dulu. Kalau tak cukup, kau bagi tahu aku. Okey. Kau bersepahat dengan dia orang ni? Aku yang kau member aku. Sumpahlah. Dia bayar kau berapa sampai kau sanggup macam ni? Kau dengan bapak kau sama je bodoh. Aina, dunia ni untuk orang yang berduit macam aku je. Kau tak ada duit, kau bukan siapa-siapa. Kau dengar rezeki haram kau tu boleh pergi mampus lah. Aku tak kisah pun. Sekarang ni engkau macam gini sebab semua benda boleh terbongkar. Kalau semua benda dah terbongkar, kau hancur kat dunia ni tau. Macam je perempuan. Pasal pelapar tu. Kau jadi macam tu. Tak apa, dia dah kena ikat dah. Kau tahu, apa ikat yang dia kuat-kuat tu. Mesti dia tak lari je. Yakin lah. Okey. Nak beli makanan ni? Air. Kau seorang ke? Aku ni ikut sekali. Seperti yang aku fikir kan. Kau ikut sekali je lah. Tapi kalau nak saya fikir tak pun. Dah je. Sebab aku ikat kan. Tak letak kan rasa. Jadi kalau kita lepas, kita cari dia. Cari dia sampai dapat, memang kena kan dia. Ya, jom. Seorang peguam Reman Penghargaan hingga anggota polis tahan di sebelah. Seorang peguam Reman Penghargaan hingga anggota polis tahan di sebelah. Seorang peguam Reman Penghargaan hingga anggota polis tahan di sebelah. Seorang peguam Reman Penghargaan. Korang dah tengok video tu sampai habis kan? Korang dah nampak kan efek dia kan? Mesti nak ambil lagi Reza. Nak ambil. So lepas ni jangan ambil rasuah. Sekarang ni benda bukan atas akbar je.
Ya. Risau Datuk. Kalau dia gali. Mana barang bukti tu ah? Kalau semua dah terbongkar, kau hancur tau kat dunia ni. Tak sebab. 1, 2, 3.